Saya nak kongsikan satu fakta yang menakutkan di mana ramai pesara dengan pencen atau dengan KWSP akan jatuh miskin selepas 10 tahun. Kenapa ya? Pesara kerajaan terima duit pencen 50% dari gaji terakhir mereka. Katakan pesara kerajaan terima duit pencen RM3,000 sebulan. Pencen RM3,000 ini tidak ada increment atau kenaikan. Ianya akan kekal sehingga pesara meninggal dunia. Jadi, jika pesara terima pencen RM3,000 setiap bulan, macam mana boleh jatuh miskin? Ianya adalah disebabkan oleh inflasi, di mana kenaikan harga barang dan perkhidmatan akan meningkatkan kos sara hidup. Dalam masa 10 tahun, nilai RM3,000 sudah jauh berbeza dari sudut kuasa membeli. Bermakna dalam masa 10 tahun, ramai pesara mungkin tidak mampu untuk survive dengan pencen mereka. Sama juga seperti pesara KWSP, simpanan yang banyak akan jatuh nilai bersama dengan inflasi. Tetapi berbeza dengan pesara yang menyimpan simpanan persaraan mereka ke dalam bentuk emas. Mereka dapat hidup dengan selesa sepanjang zaman persaraan mereka. Antara fungsi emas, ia mengekalkan kuasa beli tidak kira hidup di zaman mana sekalipun kerana kenaikan harga emas selari dengan inflasi. Bila harga barang naik, harga emas juga akan naik. Jadi, rancang persaraan tuan-puan sebaiknya dan simpan sebahagian simpanan persaraan tuan-puan yang tidak digunakan dalam tempoh 1 tahun ke atas ke dalam bentuk emas. Bagi yang berminat untuk alihkan sebahagian simpanan dalam bentuk emas, boleh klik pada beg biru di bawah atau klik link di bio saya. Nanti saya bantu tuan-puan sebaiknya.